Nak free je saya bagi. Ha? Wayang kita ni. Pukul 11.30. Ambil, kalau mana ambil ada 3. Berapa orang? Hari ni tengok wayang cerita baru. Ice Max Thunderbolt. Hari ni aku adalah orang yang pertama tengok dekat Johor tau. Bukan pertama lah, ada ramai lagi. Tapi hari ni ada tayangan pertama dekat Johor. Wah, Big Brother ada lah. Apa-apa dah makan dulu dah Big Brother. Ni Abang Madu. Madu original ada lab test. Ni Abang Syah ni. Bang, mana lemang tak bawa? Lemang dah habis. Sampai juga bang Batu Pahat sini bang Oi, jauh. Batu Pahat bukan kat Selangor Batu Pahat dekat Johor bang. Tiket dengan poster dah dapat. Kejap lagi kita nak masuk. Kita pergi cari orang belanja tiket. Jom kita belanja tiket wayang cerita ni. Cerita ni. Ni. Jom. Ada Abang Nazar nak kongsi rezeki belanja tiket. Kita tengok rezeki siapa dapat. Nak tengok wayang? Apa? Nak tengok wayang tak? Tak ya. Free je ni? Free je. Tak apa. Ha? Cek barang ni. Cek barang ni. Abang nak tengok wayang tak? Wayang? Ada tiket free ni. Ada lagi 3 ni. Nak? Saya bagi je. Cerita ni. Pukul 9.30. Ni lah. Nak saya bagi? Ada 2. Nak? Pukul 9.30 ni dah start ni. Sebab saya dah booking tadi. Oh, dah booking cerita ni ke? Tak, dia nak tengok cerita Blok Brother. Oh, Blok Brother. Esok boleh lah. Esok tak boleh. Dia hari ni tiket dia. Boleh stand tu esok? Mana boleh, dia dah beli ke? Nak? Itulah, saya ada 3 tiket ni. Tak nak Nak, free je saya bagi. Wayang cerita ni. Pukul 11.30. Ambil, kalau mana ambil ada 3. Berapa orang? Saya pun tengok cerita. Saya pun tengok cerita yang sama. Oh, sama juga? Dah dapat tiket? Dah ada. Oh, dah ada. Dah ada tak apa lah. Nak? Dah beli tiket? Dah beli lah. Dah beli? Aduh. Abang nak tengok wayang tak? Free je? Saya bagi. Saya ada banyak tiket ni. Pukul 9.30. 11.30 dekat sini Ni lah. Berapa? Saya ada 3. Abang berapa orang? 2 orang. 2 orang saya bagi 2. Berapa tu? Berapa? Ni. Ni kejap lagi pukul 9.30. Oh ya. 9.30 lemah. 9.30 saya tak apa. Oh. Dah beli tiket belum? Ni saya bagi free. Betul? Berapa orang? 2. Nah. Abang tengok. Tapi cerita ni lah. Ada bawa lah. Boleh? Betul? Abang tengok. Sama. Lepas tengok cerita ni, kau rasa tak kau nak jadi superhero? Rasa macam nak, tapi sebenarnya saya dah superhero pun. Dah superhero dah. Dia menceritakan kisah superhero kan. Betul. Superhero, dia ada kasak-kasak sikit, ada berbual. Nanti kau tengok sendiri lah. Banyak kena berfikir. Cerita dia banyak kena berfikir. Fikir je lah. Tapi hero sebenar saya adalah Abang Nazar. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.